Assalamualaikum guys. Kita baru saja terima panggilan khas ular. Dikatakan ular berada di sebelah kelas di sekolah Puncak Alam. Jadi apa pun, jom kita ke lokasi kejadian. Let's go. Inilah dia time peak awal. Ini baru betul hari yang betul. Jamuan raya. Jamuan raya semua ni tak jemput kita pun. Jemputlah datang ambil ular kan. Kat mana tu? Belakang ah. Let's go. Ular apa bang? Ular apa? Ular sawa. Sawa. Atas. Kena bawa penjara. Kata ular sawa besar. Oi. YouTube. Siap. Rasa siapa tu? Oh. Alah. Dia ke dalam. Pegang ke dalam. Ni pakai penyepit lah. Tengok je jangan slow. Depan tu tolong letak bawah je kenapa? Oh. Ada congkel tak? Ada pensel ke pen ke? Ada pen pensel ada? Pen or pencil? Okey. Ini boleh? Ada. Ada nipis lagi? Dawai ke? Hanger boleh ke? Kepala dia tu? Cari. Tu kepala Nak buka ke pintu tu? Nak buka pintu ke? Nak buka. Buka dia punya dalam ni. Boleh buka kan? Sekejap, nanti kami cuba usahakan. Dah, saya rasa nak jangan kurung kat situ boleh tak? Anything? Jangan kurung di situ tak apa. Okey? Oh, dia masuk dalam. Tarik ke ini dari ni. Ha? Bila pun terbalik tarik. Tak boleh masuk. Pakai ni je. Pakai ni pen tebal. Oi, jangan masuk lagi. Memang. Boleh? Ada kunci? Sekejap lagi Sarang? kita tutup macam ni. Betul lah, kita datang hari tu. Kita tengok Dah masuk lah? Tak kena. Sour lah.
Ha? Tu apa berat? Penuh mengangkut. Ada dia punya Ibu dia. Kalau besar macam ni, dia sarang dia berdekatan lah. Kalau besar macam ni, sarang dia berdekatan lah. Bawa kata kalau besar ni sarang dia berdekatan. Jadi korang kena aware dengan kawasan-kawasan yang nampak. Baik, cikgu. Terima kasih. Kecil je. Besar. Okay, buka mak, buka. Nani ni. Lepas ni lepas lah. Kita bawa ke balai dulu tahanan. Lepas tu kita akan lepas ke hutan habitat dia lah. Ke hutan simpan. Selamat ya. Cari tempat sejuk. Nak boleh? Kecil boleh simpan poket je. Ni saya minta izin buat video di TikTok boleh? Okey. Kotor, takut kena tarik dia tadi. Takut kena tarik dia. Boleh singgah makan ke fikir balik. Saya nak betul. Anak dia je, anak dia. Anak dia tak ingat mak dia. Ya. Dalam tengok. Nah. Itu betul lah, okey dia gigit pun. Mata pakai kereta, dia kena langga. Tu. Tak dari naik je dengan Triton. Terah. Itu besar ni? Tu besar lagi? Boleh, sila. Boleh. Apa jentera ke? Ambil gambar. Semua Boleh. sekali dengan ular, Ular letak dekat leher. Jangan gigit ke? Nanti dia balon. Jangan ya, satu. Bang, lidah dah keluar, lapar dah tu bang. Nak ambil gambar cepat. Siapa ambil? Fotografer mana? Fotografer. Mana ni? Apa nama abang pakcik abang? Pakcik. Atok. Tu kan. Spammer Jin. Nampak aku Ain. Banyak ah. Ni buat video ke gambar ni? Okey. Dia kata spam bagi gambar. Terima kasih bang. Boleh tag YouTube TikTok abang. Di mana? Itu tidak abang. Rafael PBS. Rafael PBS. Boleh tag ah. Rafael coba. Nanti masuk ni. Apa lah? Apa lah? Pegang. Ni ular sawa bang. Sawa. Rafael pegang je lah. Apa takut? Aku nak selfie aku. Belum. Tak nampak kau? 1, 2, 3. Tak nampak lagi. 1, 2, 3. Okey. Ya nak ambil video belai. Enak. Wih, alamak. Ramailah pula. Cikgu tu. Kita tak ada tapur air kecil Tak ada. Ni lepas ke kalau dia keluar kepala? Lepas ni. Tak lepas. Try. Masuk kepala tengok. Tak lepas. Tak apa? Ada.
Tak apalah, dalam ni je. Nak basuh glove ke tak eh? Bismillahirrahmanirrahim. Ada. Selesai. Tu dia tadi, kita dah pun selesai khidmat khas ular. Jadi pun tadi kita tengok ular tu berada dekat lubang tumbuh pintu. Jadi tumbuh pintu tu dia kata besar, kita ingat besar lah, bawa lah penjerut rupanya. Tapi tengok-tengok besar tu je. Tapi tak apalah, alhamdulillah selesai. Ular tu kita akan lepaskan kat habitat asal dia semula, kat hutan, ataupun kita serang kepada penghilitan. Tengoklah keadaan di sana kan. Dia mungkin dia nak pergi jamuan raya tu dekat sekolah tu. Tak dijemput tapi dia nak datang juga. Habis kena tangkap juga, bastard. Kita tengok tadi budak-budak ramai berbaju raya dia orang. Cikgu-cikgu pun semat-semat semuanya. Apa pun alhamdulillah selesai. Tak ada yang cedera, tak ada yang kena gigit. Apa pun terima kasih guys yang dah tonton video ni sampai habis. Dan dah like, share, komen dan subscribe. Tonton lagi video kita lain. Dan kita ada banyak video yang akan datang. Kita berjumpa di video akan datang. Assalamualaikum.